Assalamualaikum semua. Okey, hari ni saya nak tunjukkan macam mana nak membuat margin yang keras ni menjadi seperti butter yang sangat lembut ya. Cara ni mudah je. Margin lebih kurang 1 kilo. Kemudian kita campurkan dengan minyak jagung ataupun minyak kelapa pun boleh, lebih kurang 500 gram ataupun 500 ml minyak kemudian kita akan campurkan bersama. Masukkan dalam tempat yang besar lah sebab kita nak mixer ya. Masukkan minyak jagung ataupun minyak kelapa pun boleh. Kalau suka boleh letak sedikit vanila ya. Okey. Kemudian kita mixer hingga lebih kurang 10 minit menjadi seperti krema dah putih dan lembut macam ni ya. Nampak tak? Jadi sangat lembut. Dan kalau kita buat kek kita akan menjadi seperti lembut sangat seperti kita memakai butter sekarang dah jadi dah. Kita boleh simpankan dalam tempatlah penyimpan macam ni, letaklah dalam tempat yang bersih. Kita simpan macam mana kita simpan butter tu. Kita sejukkan air dalam peti sejuk. Kemudian bila kita nak gunakan, kita nak buat kek, kita boleh gunakan. Keluarkan dulu daripada peti sejuk. Kemudian lebih kurang 10 atau selepas butter tu lembut, bolehlah kita gunakan seperti biasa. Seperti kita nak membuat kek biasa, kita timbanglah. Misalnya perlukan 250 gram, timbanglah 250 gram cara dia sama je. Tapi kita jadikan margin yang keras tadi tu menjadi seperti butter yang sangat lembut kan. Nampak tak? Lembut sangat. Itu dia. Saya suka sangat. Okey. Ni sekarang kita boleh simpan dalam chiller ataupun peti sejuk. Bila kita nak, kita boleh gunakan. Keluarkan lebih kurang dalam 10 minit. Dah kita boleh gunakan membuat kek seperti biasa. Okey. So terima kasih kerana menonton sebab mencuba ya.